Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara, apa khabar? Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi. Sekali lagi dengan izin dan ketentuan daripadanya dapat kita pertemukan menerusi program Cinta Ilmu Akidah Falsafah. Alhamdulillah, kita masih lagi membahaskan kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah karangan Imam Al-Qurtubi, seorang ulama tafsir terkenal dengan tafsir Al-Jami' lil Ahkamil Quran, yang mana buku ini telah diterjemahkan oleh pihak Al-Hidayah House of Publishers Sdn Bhd, bertajuk Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat, buku setebal 1121 halaman. Alhamdulillah, kita dah banyak membincangkan dan sekarang ni pun kita masih membahaskan dalam fasa di padang mahsyar. Kita dah pernah sebelum ini kita bincangkan tentang apa itu al-hasyar ataupun pengusiran, penghalauan, kita dihalau ke padang mahsyar itu. Hari ini insya-Allah kita nak bahaskan daripada sudut bagaimanakah situasi manusia ketika itu di al-hasyar. Cumanya sebelum kita nak bincang, perlu juga kita war-warkan dan berulang-ulang kali kita maklumkan bahawa sekarang kita di Cinta Ilmu sudah ada kuis Cinta Ilmu. Jadi jangan lupa bersama dengan kita di Akidah Falsafah khususnya. Tapi tuan-tuan kena tonton daripada awal sampai habis. Sebab soalan kita akan ambil daripada apa yang kita bincangkan dalam setiap episod. Dan soalan itu kumpulkan soalan dan jawapan November, Disember. Nanti hantarkan kepada pihak kita. Kepada pemenang yang dipilih, insya-Allah boleh dapat ada 2 hadiah pakej umrah tajaan daripada Kembara Umrah Travel. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyertai kuis kita ini. Dan soalan itu berdasarkan apa yang kita bincangkan. Baik, saudara, hari ini kita nak sambung balik membincangkan tentang situasi manusia di Al-Hasyar. Pada muka surat 291, pada kesempatan yang lepas, kita dah bahaskan bahawa bentuk pengusiran ataupun dihalau itu, ada orang yang akan dalam pergerakannya nak menuju ke tempat berkumpul mahsyar, ada yang naik kenderaan, ada yang jalan kaki. Tapi ada yang lebih teruk pada itu diseret, dan ada juga yang dihalau-halau oleh api daripada Yaman. Halau mereka ini. Kalau lambat, bakar je terus. Ada di kalangan pencinta ilmu kita yang agak begitu cakna sekali, dan dia boleh kesan ada beberapa persoalan yang timbul daripada soal pengusiran ni. Ada yang bertanya, apa bezanya antara kita punya pengusiran api daripada Yaman ini dengan kemunculan api di Hijaz? Ini bagi orang yang betul-betul prihatin, orang-orang yang cakna ni perasan tentang persoalan api di Hijaz. Kan kita tak berapa lama dahulu dalam internet, dalam YouTube, begitu ramai sekali orang yang memuat turun, memuat naik. Kononnya api yang nak menghalau manusia di Yaman ini sudah pun muncul, guduk-guduk menggelegak-gelegak begitu kan. Kemudian ada juga teori tentang di Arab Saudi sendiri, sebab itu minyak dia itu banyak di atas darat, sebab di situlah kemunculnya api yang menghalau. Ini perlu saya jelaskan bahawa kemunculan api di Hijaz, kalau dari segi eskatologi Islam, dia adalah tanda kiamat kecil. Dia bukan kiamat besar. Api Hijaz dia beza dengan api di Yaman. Api Yaman ini api yang paling akhir sekali. Tapi api yang Hijaz ini dah pun berlaku. Hadisnya sahih. Dalam satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, la taqumus sa'atu hatta takhruju narun min ardil Hijazi tudi'u a'naqal ibli bi busra. Apa Nabi sebut? Tidak akan berlaku kiamat hingga keluarlah api dari tanah Hijaz yang akan menerangi leher-leher unta di Busra. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Fitan wa Khurujun Nar, dan juga dalam Sahih Muslim kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah. Kita di Akidah Falsafah ingin menjelaskan dan meletakkan garisan yang sangat jelas bahawa api di Hijaz tidak sama langsung dengan hadis api di Yaman. Tidak sama langsung, tak ada kaitan.
Kalau hadis api dari Yaman itu Huzaifah bin Asid Al-Ghifari qala innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asyra ayatin wa akhiru dzalika narun takhruju minal yamani tatrudun nasa ila mahsyarihim. Tidak akan berlaku kiamat sehingga kamu tengok 10 tanda. Yang paling akhir adalah api yang keluar dari Yaman akan menghalau manusia ke tempat berkumpul. Hadis riwayat Muslim nombor 2901. Jadi api di Hijaz sudah pun berlaku. Api yang Yaman belum lagi. Sebab yang Hijaz adalah tanda awal. Ini Hijaz. Hijaz ni bukan kumpulan nasib tu. Hijaz ni tanah Arab lah, kita panggil Hijaz. Cuma kita bincang sedikit ya. Ni ulang balik ni sebab dah tak boleh tengok dah cerita ilmu yang lama-lama, susah dah. Boleh tengok sekarang ni pun di dalam apa nama Al-Hijrah Media. Tapi kita ulang kaji balik sedikit lah. Api yang Hijaz tu apa beza dengan api di Yaman? Jawapannya begini. Api yang Hijaz itu dah pun berlaku di satu tempat bernama Busra. Di manakah letaknya Busra ini? Dalam kitab Mu'jamul Buldan, Syarah An-Nawawi dan juga dalam Fathul Bari dinyatakan bahawa Busra ini sebuah kota yang terkenal di dataran Syam, di negara Syam, dikenali juga dengan nama Hauran. Yang mana Hauran ini jaraknya dengan Damsyik ataupun Damascus jaraknya adalah 3 malam perjalanan di Syria sana. Dan juga jarak dia dengan Madinah lebih kurang dalam 2 bulan perjalanan. Api yang di Hijaz, dia dah pernah muncul pada pertengahan abad yang ke-7 Hijriah, tepatnya pada hari Selasa malam Rabu, 3 Jamadil Akhir tahun 654 Hijriah, iaitu 6 abad selepas Nabi SAW wafat. Ketika api itu keluar, 3 hari berturut-turut berlakunya gempa bumi dan api menyala hampir 1 bulan. 1 bulan tak padam-padam api itu. Dan apinya itu begitu besar sekali. Bayangkanlah saudara, lidah apinya itu lebih tinggi dari 3 buah menara yang ada di Syria ketika itu. Lebih tinggi lagi dia punya lidah api ujungnya itu. Api ini pula kemudiannya mengalir ke Wadi Syahza yang terletak di sana. Dia mengalir tu macam air. Kalau kita sekarang macam lava gunung berapi, mengalir gitu. Akhirnya api itu berhenti di Wadi Syahza, dia stop di situ. Kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, pada masa beliau atau pada masa kami telah muncul api di Madinah pada tahun 654 Hijrah. Api tersebut sangat besar. Muncul dari arah timur Madinah di belakang Al-Harrah. Telah beredar berita tentangnya secara mutawatir di kalangan penduduk Syam dan lain-lain, dan telah memberikan khabar kepadaku seorang yang menyaksikannya dari penduduk di Madinah. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir ada nukilkan satu catatan daripada ulama di Basrah, di Syam, yang bernama Sadruddin Ali bin Abu Qasim At-Tamimi Al-Hanafi, yang mana dia catatkan ketika peristiwa api besar itu berlaku, umurnya lebih kurang dalam 12 tahun. Dia tu ada ulama terkenal, dia nulis tu dia dah dewasa lah dah. Dia kata masa berlaku itu umurnya 12 tahun. Dia kata bahawa ada lebih daripada seorang orang Badui yang mengatakan bahawa, yang duduk di Busra, yang mengatakan bahawa mereka boleh lihat leher-leher unta dengan cahaya api yang muncul di tanah Hijaz ketika itu. Boleh nampak? Maka betul lah Nabi sebut tudi'u a'naq ibil. Nabi kata api ni akan muncul sampai boleh menyebabkan nampak leher-leher unta. Sebab itu tuan kitab kita ini dalam kitabnya At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah mengatakan bahawa api ini, dia diterangkan secara terperincilah dalam kitab ini. Api ini, kata Imam Al-Qurtubi, boleh dilihat daripada Mekah. Punyalah jauh tuan-tuan, daripada Mekah. Mekah Madinah tu perjalanan dah lama dah. Madinah ke Busra 2 bulan perjalanan. Tapi walaupun perjalanan hampir 3 bulan, boleh nampak api itu daripada Mekah, kata Imam Al-Qurtubi. Ada seorang alim di Madinah pada masa itu namanya Abu Syamah ataupun Imam Al-Hafiz Syihabuddin Asy-Syamah Al-Maqdisi.
Dia ada buat satu tulisan, sebuah catatan yang mana 2 abad kemudian telah dipetik oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Kata ulama tersebut, api itu muncul di sebuah wadi ataupun oasis yang sangat luas, seluas 12 batu, panjangnya 4 batu dan dalamnya setengah kaki. Api itu menjalar di muka bumi dan memunculkan bukit-bukit kecil dan merambat di permukaan tanah hingga batu-batu jadi meleleh. Syekh Samsuddin Ibnu Sinan Ibnu Abdul Wahab an Ibnu Namilah Al-Husaini kata, punyalah orang Madinah takut ketika itu sampaikan semua orang Madinah tidur dekat makam Nabi saja, tak berani balik rumah. Bayangkanlah, macam kita di Malaysia ni tak banyak sangat menengok api dari jauh. Kalau ada pun di Kertih saja, bukan? Kita sampai dekat dengan bandar Kertih itu, dari kejauhan kita boleh nampak balam-balam api, bum 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 gitu kan. Makin dekat kita tengok api yang tepi jalan tu kan, yang kalau ada gas dia menyala bum bum. Itu baru kita tengok yang dari bandar Kertih pun kita dah wow, besarnya api. Ini api punya besar, daripada Mekah Madinah boleh nampak. Pada dekat Syria sana punyalah besar. Dan punyalah orang takut sampai semua orang tidur dekat makam Nabi saja. Saya bawa kembali kisah ini nak beri gambaran, untuk nak beri kebimbangan pada kita. Kalau sedang tanda kiamat kecil punya api pun, orang dah tidur makam Nabi, tak dapat kita bayangkan api yang daripada Yaman esok. Agak nala punya api agak lagi besar menghalau kita. Sebab ini nak kumpul pergi padang mahsyar. Baru yang kecil itu pun menyebabkan semua orang begitu ketakutan. Bayangkan api yang nak halau kita ke padang mahsyar. Adakah kita yang masih hidup bergelumang dengan maksiat ini tidak mau ambil kesedaran? Baru api yang kecil yang berlaku di Busra ini dulu pun telah menyebabkan 3 hari berturut-turut gempa bumi. Gempa bumi baru nak mengeluarkan api yang pada masa itu dah terlalu besar dah masa itu. Bayangkanlah, api yang menghalau kita ini esok nak menghalau seluruh dunia, sudah pasti lebih menggerunkan kita lagi. Banyak lagi kita akan ceritakan, namun kita akan berehat dulu seketika. Kita akan kembali selepas ini. Bersua Cinta Ilmu Akidah dan Falsafah membahaskan tentang situasi manusia di Al-Hasyar nanti. Saudara, kita dah terangkan sebentar tadi bahawa kita akan dihalau oleh api. Tapi orang yang kena halau dengan api ini, orang-orang, nanti kita akan terangkan. Orang baik-baik, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu, akan disediakan kenderaan. Mungkin ada kereta api ke, ada bas ke, LRT, MRT. Kita tak tahulah gambaran hujung zaman lagi macam mana. Tapi mudah-mudahan orang baik-baik macam kita yang selalu suka pada agama ini, Tuhan bagilah banyak pertolongan. Ini yang kena halau pada api ini, orang-orang yang tak kerti bahasa saja, tak mau insaf-insaf, kita nasihat dah banyak kali. Sebab itu, pada muka surat 292, bagi yang ada kitab, boleh buka muka surat 292. Ada mencatatkan tentang situasi kita di padang mahsyar, ketika dihalau. Bukan di padang mahsyar, ketika dihalau. 292 ya. Al-Hulaimi, dalam bukunya yang berjudul Minhaj ad-Din, mengenai hadis Ibnu Abbas mengatakan bahawa semua keterangan hadis tadi berlaku di akhirat. Hujah dia, mungkin Rasulullah SAW mengatakan manusia akan diusir dalam 3 kumpulan sebagai isyarat kepada 3 kumpulan manusia, iaitu kumpulan golongan saleh, ini dipanggil al-abrar, kumpulan orang yang mencampur adukkan amal baik dengan buruk, dipanggil al-mukhallitin, dan yang ketiga golongan kafir. Mari kita tengok. Golongan yang saleh ataupun al-abrar adalah orang, siapa mereka? Orang yang merindui nak berjumpa Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka tidak sabar untuk memperolehi apa yang telah dijanjikan untuk mereka daripada amalan-amalan mereka. Ar-raghibun, kata ulama ini. Mereka juga dinyatakan sebagai golongan ar-rahibun, orang yang begitu penuh harapan pada Allah dan sentiasa cemas sama ada Allah tu suka atau tidak kepada dia. Golongan saleh ataupun al-abrar adalah orang yang sentiasa melakukan perbuatan mulia seperti yang dijelaskan dalam hadis akan datang nanti. Itu golongan pertama. Kita doalah kita jadi golongan pertama, orang yang sentiasa tak sabar nak bertemu dengan Allah. Golongan yang kedua, orang yang mencampurkan amal baik dan amal buruknya, dipanggil golongan al-mukhallitin. Mukhallitin ni pun ramai juga kita jadi mukhallitin ni.
Kan ada orang kita, time dia warak betul, serban 3 lapis. La ilaha illallah. Masjid tak tinggal, serban 3. Sini, taruh leher, saruk lagi atas kepala tu. Tapi time dia bulan mengambang ke apa, dia masuk air, la ilaha illallah, nano sungguhlah, hoha. Time dia warak. Ini dia tak balance, dia tak balance. Orang wasatiyah tu bukannya dalam hal beramal, wasatiyah tu dalam bab hawa nafsu kita ini. Kan tanya, awak ni semayang. Uh, dating juga. Mana satu awak ni? Saya wasatiyah. Tu bukan wasatiyah, tak kerti bahasa namanya. Kita tidak boleh mukhalitin. Tak boleh campurkan amalan tak elok dengan amalan yang elok. Buatlah amalan elok secara istiqamah. Jangan dicampur adukkan. Sebab bila mukhalitin, dia akan ada impaknya di padang mahsyar semasa halau nanti. Dia akan naik unta itu kongsi-kongsi. Kan susah. Kejap kan dia jalan kaki. Berkurang 2 km kan, dia pula naik. Kawan dia yang geng-geng mukhalatin ni tadi, geng-geng yang siang masjid, malam karaoke ni, dia pun tukar jugalah. Lepas tu kan tukar. Letih kita. Sebab tu jangan mukhalatin. Mudah-mudahan istiqamah. Tapi mudah-mudahan, kata Al-Hulaimi, jangan masuk golongan yang ketiga, iaitu golongan yang derhaka ataupun golongan al-fujar, orang yang derhaka terus kepada Allah, ataupun orang yang berjalan dengan muka mereka itu orang-orang kafir. Itu wa'iyadzubillah min zalik. Maka kata tuan kitab, seperti inilah pendapat Abu Hamid dalam Kashful Ulum Al-Akhirah ketika menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana manusia akan dibangkitkan wahai Rasulullah. Nabi menjawab, 2 orang di atas unta, 5 orang atas unta, 10 orang di atas unta. Maka hadis tersebut, maksud hadis tersebut adalah satu kaum yang kerana rahmat Allah, mereka peluk Islam. Maka Allah akan ciptakan seekor unta dari amal soleh yang telah mereka lakukan sebagai kenderaan yang mereka gunakan pada hari kiamat. Untung orang yang banyak beramal soleh, dia dapat unta, 1 orang saja dia naik. Dekat dia seorang perjalanannya. Seekor unta yang diciptakan Allah ini kerana amal soleh seluruh mereka yang amat sedikit, hingga hanya seekor unta untuk mereka miliki bersama. Ini golongan yang siang lain, malam lain ni. Ada masa warak sangat, ada masa huru-hara, ada masa nano, ada masa warak sangat, ada masa pegang tasbih, ada masa macam-macam lah, pening-pening. Dia ni tak tentu dia punya penampilan keimanan dia tu. Ada warak-warak sangat, piyah tak tinggal lah, ada masanya. Ada masa huru-hara sangat. Orang macam ini, dia perjalanannya esok bergilir-gilir dia naik unta itu. Tapi naik jugalah, akhirnya dia tidak dapatlah konsisten naik unta itu tadi. Seperti halnya satu golongan yang melakukan perjalanan jauh dan tidak seorang pun dalam rombongan itu yang mempunyai kenderaan, sehingga sebahagian mereka membeli binatang untuk mereka jadikan sebagai kenderaan. Maka mereka beli dengan cara berkongsi, kumpulkan wang antara 2 atau 3 orang untuk 1 ekor unta sebagai kenderaan bagi mereka dalam menempuh perjalanan. Bahkan ada yang 1 ekor unta ditumpang oleh 10 orang. Sebab itu kata tuan kitab, ini nasihat dia, muka surat 294. Oleh sebab itu, perbanyakkanlah melakukan amal kebaikan agar Allah menjadikan amal kebaikan itu satu kenderaan khusus untuk dimiliki sendiri daripada amal kebaikan tersebut. Itulah perniagaan yang beruntung, kerana orang yang bertakwa merupakan utusan terhormat sebagaimana firman Allah, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Ingatlah pada ketika kami menghalau atau mengumpulkan manusia, dan orang yang bertakwa akan dikumpulkan oleh Tuhan yang Maha Pemurah sebagai utusan yang terhormat. Surah Maryam ayat 85. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, walaupun saya ni tak adalah sempurna, kita kata pada Allah, ya Allah, aku tak sempurna ya Allah, tetapi bangkitkanlah aku, kumpulkanlah aku sebagai orang bertakwa. Sebab Allah dah janji dalam surah Maryam ayat 85, orang takwa aku akan layan dia sebagai orang terhormat. Umpama kalau pergi haji, ni pakej 100,000 punya pakej, lain sikit dia punya layanan. Kalau mau susah, muasasah apa ke nama, itu murah saja kan, dia tak berapa sangat lah. Tapi kalau ratus ribu, dia lain dia punya layanan. Tempat melontar pun sebelah saja. Entah-entah dia melontar naik kereta golf pun kita tak tahu. Segala dimudahkan. Tawaf pun orang jalan, bukakan jalan. Sebab ini tetamu agung.
Kita doa pada Allah. Dalam ribuan, bilion, triliun manusia, kita dipilih untuk menjadi orang takwa. Sebab orang takwa dia ada laluan khas. Pakai tol pun pakai smart tag je, tak ada beratur panjang-panjang. Semuanya diberikan VIP berbanding orang-orang yang lain tadi. Diriwayatkan dalam satu hadis gharib bahawa pada suatu hari Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, ni Nabi bercerita ya. Nabi cerita, ada seorang lelaki Bani Israel yang banyak sekali melakukan amal kebajikan. Hingga nanti dia dibangkitkan bersama dengan kamu semua pula. Para sahabat pun bertanya, apakah amal kebaikan yang telah dibuat ya Rasulullah? Maka Nabi pun bercerita, dia mendapat harta pusaka yang banyak daripada bapa dia. Dengan harta itu dia beli sebuah kebun dan hasilnya dia infakkan untuk membantu orang-orang miskin. Dia sedekahkan untuk bantu orang miskin. Ini dia panggil wakaf lah, wakaf. Tapi ini zaman Bani Israel. Kemudian Nabi cerita, lelaki Bani Israel itu pun, dia bercakap, dia pun berkata, ini adalah kebun aku kelak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dibahagikan pula duit-duit yang didapat daripada harta pusaka ini, dia berikan pula kepada hamba-hamba, kepada fakir miskin, orang-orang yang susah. Dan dia kata, aku niatkan duit yang aku bagikan ini, aku nak beli bidadari dalam surga. Dia dah investment dia. Ini aku mau beli bidadari dalam surga. Kemudian dia pergi pula cari hamba-hamba abdi. Mana ada hamba-hamba, aku bayarkan, aku tebuskan mereka. Dan dia pun berkata bahawa aku berdoa supaya dengan aku menebus mereka ini, maka mereka kelak akan menjadi pelayanku pula dekat akhirat nanti. Ya, laki Bani Israel ini pun cakap. Kemudian satu hari dia melihat seorang lelaki yang buta kedua matanya. Kadang-kadang berjalan, kadang-kadang merangkak. Maka dia telah belikan seekor haiwan tunggangan yang boleh digunakan sebagai kenderaan. Macam kita sekarang nampak orang OKU, kita kesian, kita belikan dia wheelchair, kursi roda. Belikan dia kursi roda. Laki ini belikan dia kenderaan. Lalu dia berkata, dia berdoa, ya Allah, inilah kenderaanku yang akan kelak aku gunakan ketika aku dibangkitkan nanti. Demi jiwa Muhammad yang ada pada tangannya. Walladzi nafsi biyadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku seakan-akan melihat lelaki Bani Israel itu didatangi oleh haiwan tunggangan yang dibelinya dengan gembira, lengkap dengan tali kekangnya, dan dia menunggangnya menuju ke padang mahsyar. Bayangkanlah tuan-tuan ya, apa nak ditunggu lagi? Duit ada, pergilah bantu. Pergi tolong orang susah. Kita banyak dengar dalam radio, dalam TV, macam-macam orang minta kita wakaf. Wakaf anak yatim, wakaf orang miskin, buat rumah, asnaf macam-macam. Kita duit ada lebih, bantulah. RM10 pun jadilah buat permulaan. Lama ada rezeki, esok kita bantu. Masa kita bayar tu kita niatkan, ya Allah, aku amalan tak banyak, ya Allah, aku anak ramai, susah nak beramal lah. Macam-macam lah, ini nak itu, nak ini. Suami buat perangai ataupun isteri pun sibuk. Tapi dengan bantuan aku duit ni, ya Allah, tolonglah ya Allah. Berilah aku satu layanan yang istimewa sedikit ketika pengusiran itu nanti. Ataupun ketika di padang mahsyar. Lelaki ini begitulah yang dibuat, kata Nabi. Setiap kali dia beramal, dia niatkan apa yang dia buat untuk saham di akhirat dia. Apa yang dia buat, ya Allah, aku buat ni, tolonglah, pandanglah aku sikit, ya Allah, di padang mahsyar. Bagi bantuan. Dia buat ni, ya Allah, ini aku bagi binatang ni, bagilah aku satu binatang juga, ya Allah, pada mahsyar. Dan dia dapat. Nabi sendiri jelaskan. Dan aku lihat lelaki ini, dia ketika orang lain dihalau dengan api, merangkak macam-macam, dia seolah-olah sedang menunggang haiwan yang begitu lengkap dengan tali kekang, dengan kursinya, dengan saddle-nya, semua cukup lengkap. Moh kita beramal. Sebab itu, inilah yang dibawakan oleh Tuan Kitab kita, supaya kita insaf diri. Bagaimanakah kelak agaknya kita masuk dalam golongan yang mana? Baik. Kita akan masuk kepada satu bab yang baru, iaitu pada muka surat 295. Jadi sebagai kita nak merumuskan sedikit apa yang telah kita bahaskan selama ini tentang persoalan Al-Hasyar ini, kita ulang balik bahawa Tuan Kitab dia mengatakan bahawa Al-Hasyar ataupun pengusiran, pengumpulan ini akan berlaku dua kali, dua di dunia dan dua di akhirat. Ini kita nak rumuskan. Al-Qurtubi dalam tafsirnya sendiri jilid yang ke-18 muka surat 2 hingga 3, selain daripada kitab At-Tazkirah yang kita gunakan, dia mengatakan bahawa pengumpulan itu berlaku dua kali.
4 kali, 2 di dunia, 2 di akhirat. 2 di dunia kita dah terangkan dalam pertemuan lepas, iaitu pengusiran Bani Nadir ke Syam, ke kawasan Syam di sebelah Syria. Yang mana pendapat ini adalah pendapat majoriti para ulama, sebagaimana yang diungkapkan oleh tuan kitab kita Al-Qurtubi, termasuk juga Ibnu Katsir dan juga Ibnu Hajar. Namun dalam kitab Fathul Bari ada sedikit tidak bersetujunya para ulama-ulama tertentu, ataupun kita rujuk dalam Minhaj fi Syu'bil Iman juga ada disebutkan bahawa ulama seperti Al-Ghazali ataupun Al-Hulaimi mereka berpendapat iaitu tidak terjadi di dunia, itu hanya terjadi di akhirat. Dan mereka ada hujah jugalah. Dan pengumpulan yang kedua adalah di dunia ini pengumpulan manusia sebelum kiamat, iaitu dihalau oleh api yang sedang kita bincangkan sekarang. Saya kira kita akan berehat dulu seketika. Sekembalinya nanti kita akan tengok sedikit lagi perbahasan tentang Al-Hasyar ini. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, kembali kita bertemu, saudara, sedar ataupun tidak. Kita telah pun sampai ke penghujung pertemuan kita pada edisi kali ini, membahaskan tentang situasi dan kondisi manusia semasa peristiwa Al-Hasyar berlaku atau semasa peristiwa dihalau ini. Kita dah terangkan tadi, kita merumuskan bahawa daripada perbincangan tuan kitab, dia membahagikan pengusiran ini kepada empat, 2 di dunia dan 2 di akhirat. Adapun 2 di dunia, pertama adalah peristiwa pengusiran Bani Nadir ke Syam. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan manusia sebelum kiamat, iaitu ketika kita dihalau oleh api, yang mana kata Imam An-Nawawi rahimahullah, para ulama menyatakan bahawa peristiwa ini akan berlaku di dunia, iaitu pertama menjelang kiamat. Nak kiamat akan berlaku penghalauan ini, dan yang kedua menjelang ditiupkan sangkakala. Jadi ini akan berlaku penghalauan di dunia. Dan kemudian ada 2 lagi halau itu yang akan berlaku di akhirat nanti, ataupun diusir kita ini semasa di akhirat nanti. Sebab itu pada muka surat 296 dia dah mula membahaskan pengusiran yang ketiga dan pengusiran yang keempat. Kalaupun saudara-saudari di luar kok mendengar di mana-mana asatizah, penceramah ataupun ada ulama yang mengatakan pengusiran itu hanya berlaku di akhirat, itu pendapat mereka. Berdasarkan tuan kitab kita, ada 2 pengusiran. Di dunia 2 kali dan di akhirat nanti 2 kali. Baik, bagaimanakah pula hasyar yang ketiga? Yang ini kita akan perjelaskan lepas daripada bab yang keempat nanti. Akan ada satu bab khusus berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 47. Wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan ingatlah, pada hari tatkala kami gerakkan gunung ganang, dan kamu akan melihat bumi pada hari itu rata, dan kami akan kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun di kalangan mereka. Yang ini kita akan bincangkan pada bab yang selepas ini akan datang insya-Allah. Kemudian ada pengusiran ataupun Al-Hasyar yang keempat, iaitu pengusiran ataupun dihalau manusia ini ke dalam surga ataupun ke dalam neraka, sebagaimana firman Allah dalam surah Maryam ayat 85, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Ingatlah pada hari ketika kami kumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah, dan mereka menjadi tetamu yang terhormat. Surah Maryam 85. Maksudnya orang yang bertakwa akan dibawa pergi menuju padang mahsyar sebagai tetamu kehormat, yang mana mereka akan duduk di atas kenderaan haiwan sebagai kenderaan mereka, mana dengan penuh cara penghormatan. Menurut sebahagian riwayat, kenderaan yang akan digunakan oleh orang-orang bertakwa ini adalah amal soleh yang mereka lakukan ketika di dunia lagi. Sama ada infak, sedekah, zakat, wakaf, ibadat-ibadat yang bersifat membantu manusia. Ini semua boleh menjadi kenderaan kita ketika nak dihalau ke padang mahsyar itu. Terdapat dalam beberapa riwayat, di antaranya riwayat An-Nu'man bin Sa'ad daripada Ali radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai firman Allah, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Maksudnya
Nabi pernah bersabda, mereka pergi menuju ke padang mahsyar, tidak berjalan kaki dan tidak menggunakan satu kenderaan, tapi mereka datang dengan duduk di atas unta dari syurga. Seluruh makhluk belum pernah melihat bentuk kenderaan semewah itu. Pelananya daripada emas, yang mengikat pinggangnya diperbuat daripada zabarjat. Mereka di atas kenderaan itu sehinggalah mereka mengetuk pintu syurga. Muka surat 297. Allah Ta'ala berfirman pula dalam keadaan yang lain. Kata Allah, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Dan kami akan halau orang-orang yang derhaka ini ke dalam neraka jahanam dalam keadaan dahaga, kata Allah dalam surah Maryam ayat 86. Maksudnya mereka akan dihalau ke neraka dalam keadaan amat haus. Baik. Seterusnya, tuan-tuan sekalian, ada satu ayat Quran lagi yang tuan kitab itu kongsikan pada muka surat 298. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannama ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Orang-orang yang dikumpulkan di neraka jahanam dengan diseret secara meniarap atas wajahnya, mereka itulah orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Surah Furqan ayat 34. Ini penghinaan betul lah. Muslim meriwayatkan daripada Anas bahawa ada seorang bertanya kepada Nabi SAW. Mereka akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan diseret di atas muka mereka. Lalu adakah orang kafir dihalau ke padang mahsyar dengan berjalan di atas muka mereka? Nabi pun bersabda, bukankah yang telah menjadikan orang dapat berjalan dengan kedua kakinya juga akan mampu menjadikannya berjalan di atas muka mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim daripada Anas bin Malik. Qatadah berkata, ketika hadis ini disampaikan kepadanya, dia pun kata benar dan Tuhan kita lagi maha besar, lagi maha kuasa. Dan hadis ini juga ada dalam riwayat Al-Bukhari. Mudah saja, mungkin ada orang tanya, takkanlah kita berjalan dengan muka kita. Ini yang mahsyar yang akhirat ya, bukan yang halau api jadi. Bukan, ni fasa yang keempat yang kita kata ada 4 kali pengusiran. Oh, kesiannya orang ni jalan dengan muka, tapi logik ke berjalan dengan muka? Susah tu, orang-orang bakat tertentu saja yang boleh. Benda ini pernah ditanya oleh Nabi dan Nabi jawablah, kalau Tuhan boleh buat orang berjalan dengan kaki, apa masalah orang tak boleh berjalan dengan muka? Tak ada masalah. Sebab itu dalam muka surat 299, Imam Al-Ghazali ataupun Abu Hamid berkata, dalam soal penjelasan mengenai perkara yang dinyatakan bahawa mereka akan berjalan di atas muka mereka, sudah menjadi tabiat manusia untuk tidak percaya sesuatu yang belum pernah dilihat dan disaksikannya. Seandainya manusia belum pernah melihat ular yang berjalan di atas perutnya, maka manusia pasti tidak pernah percaya bahawa ada sesuatu yang dapat berjalan bukan dengan kakinya. Nampak? Ada makhluk Allah ni berjalan dengan perut. Kita pun heran. Macam mana berjalan dengan perut? Bukan berjalan kaki. Ada, namanya ular. Sebelum orang kenal ular, orang tak tahu ular itu rupa berjalan dengan perut. Tapi selepas orang ada pengetahuan, oh jalan dengan perut. Maka begitulah juga bila Nabi sebut, orang-orang yang fujar, orang yang zalim, orang yang jahat, banyak maksiat, mereka berjalan dengan muka mereka. Kita heran sebab benda itu tak ada lagi. Tapi mungkin akan datang, kita akan jumpalah benda ini. Iaitu berlaku di suasana mahsyar nanti. Baik. Muka surat 299 ada satu perbahasan tentang kebangkitan menuju ke padang mahsyar dan kejadian di bumi mahsyar serta mengenai as-sakhrah ataupun batu besar yang terdapat di Baitul Maqdis yang sering dikenali dengan nama Dome of Rock ataupun Qubbatus Sakhra. Ini tuan kitab kita masukkan untuk maklumat tambahan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wastami' yauma yunadil munadi mim makanin qarib, dan dengarkanlah seruan pada hari ketika malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Surah Qaf ayat 41. Ini kita kena ambil maklum juga ya, iaitu Abu Nuaim berkata, diberitahu kepada kami oleh bapaku daripada Ishaq dari Muhammad, daripada Abdul Razak, daripada Al-Munzir bin Nu'man, bahawa dia mendengar Wahab bin Munabbih berkata, Allah Ta'ala berfirman kepada batu besar Sakhra di Baitul Maqdis, aku akan letakkan arashku di atasmu dan aku akan kumpulkan seluruh makhlukku di atasmu, dan Daud akan datang kepadamu dengan kenderaan.
Sebahagian ulama berkata mengenai firman Allah dalam surah Qaf ayat 41 seperti di atas, maksudnya bahawa akan ada satu malaikat, dia akan berdiri di atas batu As-Sakhrah dekat Baitul Maqdis. Malaikat itu turun di Palestin, dia berdiri di Dome of Rock itu, dan dia akan menyeru, "Wahai seluruh tulang yang sudah lembut, sekalian anggota tubuh yang telah berpisah, wahai seluruh tulang yang telah busuk, wahai yang telah dibungkus dengan kain kapan lalu dia hilang, wahai jiwa yang kosong, jasad yang telah rosak, wahai mata yang sentiasa mengalirkan air mata, bangkitlah menghadap Tuhan sekalian alam." Dia pun panggil kita. Mana itu announcement lah untuk dikumpulkan. Tapi announcement itu dibuat daripada Dome of Rock, Qubbatus Sahra yang terletak di Baitul Maqdis sekarang. Qatadah berkata, yang menyeru itu sebenarnya adalah malaikat peniup sangkakala. Dia akan menyeru di atas batu As-Sakhra di Baitul Maqdis. Boom, dia tiup itu di atas dia punya batu di Baitul Maqdis itu. Ka'ab berkata, batu As-Sakhrah di Baitul Maqdis adalah bumi yang paling dekat dengan langit, yang mana jaraknya 18 batu. Dia kata Ka'ab. Ada yang mengatakan jaraknya 12 batu seperti yang dinyatakan oleh Al-Qushairi. Ada yang kata 18 batu seperti yang dikatakan Imam Al-Mawardi. Menurut sebagian riwayat, yang menyeru itu bukannya Israfil tetapi malaikat Jibril. Ikrimah berkata, menyerulah penyeru yang disuruh oleh Allah, seakan-akan dia menyeru tepat pada telinga mereka ketika mereka mendengar jeritan dengan sebenar-benarnya. Maksud tiupan yang sebenarnya adalah tiupan sangkakala. Dan antara tempat diserunya peniup itu nanti adalah di Baitul Maqdis, dan dikatakan oleh sebahagian ulama, di sanalah bumi mahsyar. Maksudnya amat mudah bagi Allah untuk mengumpulkan manusia di padang mahsyar. Baik, kalau ada yang bertanya, apabila jeritan itu akan mengeluarkan manusia dalam kuburnya, maka bagaimana mereka dapat mendengarnya sedangkan mereka telah mati? Maka jawapannya, tiupan sangkakala untuk menghidupkan yang telah mati, waktunya itu berkesinambungan, yang merupakan permulaan bunyi tiupan untuk menghidupkan dan mengejutkan serta membangkitkan mereka daripada kubur. Mereka tidak mendengar tiupan untuk menghidupkan, tetapi mereka dengar tiupan untuk mengejutkan. Mungkin tiupan sangkakala yang berbunyi pada waktu yang lama, maka manusia akan hidup seorang demi seorang. Justru itu, ketika telah hidup, dia dengar lagi tiupan yang menghidupkan orang yang selepasnya. Maka begitulah seterusnya, sehingga semuanya hidup kembali dan berkumpul di padang mahsyar. Dia on and on, on and on, on and on, on and on, on and on. Maknanya kita bangkit. Lepas kita, ada lagi orang belum bangkit. Jadi, kita akan dengar juga lah, kita terkejut lah pula. Oh mak engkau. Kita akan terkejut. Kerana bunyi itu akan sentiasa berterusan. Dan lagi ingat mak, tak ingat dah nak kiamat tak dan Allah tebut. Nak kiamat esok, mak pun lupa, anak pun lupa, tak ada. Ingat Allah, kiamat dah ni. Jadi, itu suasananya. Kemudian Allah berfirman, wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Lalu ditiupkanlah sangkakala, maka ketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Sebenarnya banyak kita nak cerita tapi masa tidak mengizinkan. InsyaAllah saya kira tajuk situasi manusia di Al-Hasyar ini kita akan sambung lagi kesempatan yang akan datang. Sebab ada pada muka surat 302 diceritakan ragam manusia ketika dikumpulkan selepas tiupan yang kedua. Sekali lagi kepada para pecinta ilmu yang tidak bersekepatan untuk bersama dengan kita pada waktu petang ataupun ulangan pada waktu pagi, boleh saja telusuri laman sesawang alhijrahmedia.com dan pilih kategori santapan rohani, klik pada cinta ilmu. Pasukan TV Al-Hijrah TV kita ada memuat naikkan siaran-siaran kita yang lepas, termasuklah tajuk tanda-tanda kiamat. Dan jangan lupa sertai kuis Cinta Ilmu, soalan terkumpul daripada November sampai Disember. Soalan berdasarkan kepada apa yang kita bincangkan dalam setiap episod daripada mula sampai habis. Kalau ada rezeki, boleh dapat 2 hadiah pakej umrah tajaan Kembara Umrah Travel. Saya kira sekadar itu pertemuan kita. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.